Sejak kenal Public Gold ni, sangat banyak kisah-kisah kejayaan penyimpan emas yang saya dah jumpa. Daripada sekecil-kecil kejayaan sehinggalah sebesar-besar impian yang telah mereka berjaya capai. Dalam lebih 2 juta penyimpan emas, ada satu persamaan yang saya perhatikan antara mereka, iaitu mindset ataupun cara berfikir. Cara berfikir inilah yang menentukan sama ada kita akan jadi kaya ataupun tidak. Bagi penyimpan emas di Public Gold, hanya satu sahaja cara mahu jadi kaya dengan emas, iaitu kumpul gram emas sebanyak yang mungkin. Maksudnya, mereka akan fokus kepada pertambahan gram emas walau berapa pun harganya. Siapa yang berjaya kumpul banyak gram, dialah yang akan kaya. Semudah itu sahaja. Seterusnya, apa saja matlamat kewangan yang mahu dicapai, pasti boleh bila kita konsisten simpan emas. Jom saya bimbing anda capai matlamat bersama Public Gold. Klik link di bio untuk tahu lebih lanjut ataupun rujuk pin video untuk pendaftaran akaun secara percuma. Saya akan bantu anda sebaiknya.